Tanda-tanda pasangan anda curang. Okey sahabat-sahabat, sebelum kita pergi lebih lanjut, tanda-tanda pasangan curang ini dia adalah seperti satu perkara yang subjektif. Dan saya kongsikan ini hanyalah satu teori yang saya ambil sahaja. Sebuah teori yang saya ambil, saya kongsikan. Dan tidak ada kena-mengena kepada sesiapa yang saya kenal atau saya tidak kenal. Dan anda silalah tolak kalau mahu, silalah ambil kalau mahu. Terpulang kepada anda. Sekali lagi, perkara ini adalah subjektif. Yang pertama, ciri-ciri pasangan kita curang. Tempat pertama dalam teori ini adalah perubahan corak komunikasi. Pasangan akan mula menjauhkan telefon, menyembunyikan telefonnya daripada anda. Telefonnya adalah satu perkara yang bersifat personal kepada dia. Anda tidak boleh sentuh, anda tidak boleh jawab telefon dia. Password ditukar, email ditukar password. Mungkin ada laptop, mungkin ada PC ataupun tab yang dimiliki juga password anda tidak tahu. Yang kedua, pasangan akan mula sentiasa berada di luar rumah atas alasan kerja lebih masa atau ada urusan yang sangat penting. Kemudian pada masa yang sama, pasangan akan mula tunjuk yang dia dah tak minat nak adakan perhubungan intim suami isteri. Pasangan juga mungkin akan tiba-tiba sangat-sangat nak menjaga imej penampilan dia. Dulu dia tak kisah rambut tak sikat ke, tak pakai pomade ke, potong rambut kedai mamak ke, dia tak kisah. Tapi sekarang semua dia ambil kisah. Nak pergi kedai mamak pun nak kena pakai pomade. Nak pergi kedai mamak kena pakai long sleeve, pakai seluar slack nak makan roti canai. Itu contoh je tuan-tuan. Okey. Pasangan juga akan ada sikap defensif. Dia buat begitu kerana dia nak elak daripada anda menyoal dia. Kemudian dia akan selalu menyalahkan anda atas tingkah laku yang berlaku pada mereka sebenarnya. Dia buat begitu semata-mata untuk elakkan daripada anda menyoal dia. Dia nak alihkan perhatian anda supaya tengok pada benda-benda yang dia katakan itu. Kadang-kadang benda itu benda yang kecil, benda yang ala remeh-temeh orang kata. Ataupun benda yang tak ada diadakan. Semata-mata untuk dia lari daripada diketahui apa yang dia buat. Jadi sahabat-sahabat, ini sekali lagi adalah satu teori. Dan masih ada lagi saya akan kongsi pada bahagian kedua. Dan perkara ini juga adalah satu perkara yang subjektif. Okey, akan ada macam-macam pendapat. Saya sekadar berkongsi sahaja. Kebenarannya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bisawab. Tunggu bahagian yang kedua.